Saya dapat acid splash. Wosh. Kau dibenarkan bawa pistol tak? Ya, dibenarkan. Oh. Kita ada lesen. Buat research dulu, buat kajian dulu, dan paling terbaik dapatkan consultation daripada doktor dulu. Setiap kali raya korban kita attack mana-mana rumah yang sembelih kambing. Sebab apa? Darah dia tu panas lah. Ada orang kata apa ni, protein apa semua kita sapu. Dia tak jadi juga. Jambang Hood. Grow a beard. Be a man. Okay, hari ni episod Jambang Hood yang ke-12. Aku rasa yang ke-12 kot. Dah lama tak kira, and dah lama juga tak buat. Ramai juga yang komen dia nak buat apa, nak buat next Jambang Hood. Dekat dalam live TikTok orang tanya. Bukan kita orang tak nak buat. Tak ada yang offer nak datang. kita dah cari dah. Kita dah tanya dah siapa nak datang. Come on lah. Mungkin sebab baru lagi pakai ya, tak nampak lagi jambang tumbuh ke apa, rambut tumbuh. So diorang tak nak share lagi. Okay, so hari ni kita ada satu pengguna produk kita daripada Melaka. So Syed, welcome. Boleh tak perkenalkan diri, nama, umur and kau berasal daripada mana? Baik, Assalamualaikum. Nama saya Syed Ku, tapi biasa orang panggil Seiku je. Seiku. Okay. Tu nama TikTok lah. So umur 29 tahun, berasal daripada Segamat, Johor. Okay. Tapi sekarang menetap di Melaka lah. Alright. Kau keturunan Syed ke macam mana? Keturunan Syed. Keturunan Syed ah. Keturunan Syed. Oh, okay. Tapi jenis Syed yang tak ada jambang. Mungkin dah banyak campur dah kot Moyang dulu Yaman. Okay. Lepas tu dah kahwin beranak pinak sampai ke cicit dia tak ada jambang pula. So moyang ada jambang lah? Moyang ada jambang. Oh, so kalau nak kira genetik, dia ada CP-CP genetik jambang tu. So kalau ikut family kan, mak dengan ayah ataupun family mak atau family ayah, ada tak yang ada jambang? Belah mak ada lah. Belah mak ada. Belah mak ada lah. 2 orang pakcik ada jambang. Oh, pakcik. Okay. Macam Hellos? Hellos, belah mak dengan ayah dua-dua Hellos. Dua-dua Hellos. Memang dapatkan kau tu. Memang kau. Memang kau lah. Memang 100% lah. Ya. So kau mengalami Hellos juga kan? Ya, betul. Waktu umur kau berapa waktu kau alami Hellos? 2023. Waktu tu umur berapa? 3 tahun lepas. 2 tahun lepas kan? 26. 25 tu dah start. Cakap dekat sikit. 25 tahun tu dah start gugur sikit-sikit. 25 25 tahun. Awal tu. Dia kalau kita memang ada genetik Hellos tu, memang kesan tu nampak awal lah. Lagi kita muda tu dah boleh nampak kan. Ya. Lagi-lagi bercampur dengan stres. Stres kerja kan. Kerja lagi kan. Kau bukan saja pakai Minox dekat jambang kan. Kau pakai Minox juga dekat rambut. Betul tak? So kau pakai kat mana dulu awal-awalnya? Sebenarnya tahun 2019 dah pakai untuk jambang. Okay. Tapi pakai dalam setahun lebih je, dah dapat result, stop. Setahun lebih ya, stop, memang lama stop. Jambang dah dapat kan, tu stop. Tiba-tiba masuk tahun 2023, perasan rambut dah start membotak, pakai pula dekat rambut. And then bila tengok Abang Karim punya jambang kan, kita pun rasa macam tercabar. Kita pun rasa macam ini kena full beard lah ni kan, nak kena bagi dia thick lagi kan. So oles balik. Sabung balik. So kau mengalami Hellos tu, Hellos kau start macam mana? Rambut nipis ke ataupun M dulu? Dia start dengan rambut nipis. Rambut jadi nipis. So nampak setiap kali pegang tu ada lah. Memang ada. Sehari boleh kira berapa Hellos? Berapa helai? Lebih daripada 100 helai. Betul lah tu. Memang banyak tu. So kau ada abang? Ada. Abang kau ada Hellos juga? Ada, tapi dia orang tak seteruk saya. Maybe kau sebab campur sekali faktor kerja kan? Ya, betul. Cerita pasal kerja lah. Kerja apa yang kau sampai stres gila? Sebenarnya diri ni minat bisnes. Macam-macam bisnes buat. Memang family pun memang semuanya orang bisnes lah. Jarang lah ada yang pergi kerja ni. So jadi terpaksa lah kita menceburi. Ya, start PKP kan, terpaksa lah kena cuba kerja, macam-macam jenis kerja kan. Sampailah pergi training jadi bodyguard,
kena jaga wang kenamaan. Kita ambil training dengan pasukan Ada training untuk jadi bodyguard Ada, memang ada. Ui, aku baru tahu. dia training tu macam mana? Dia macam training askar polis ke bukan? Lebih kurang lah. Cuma askar dia of course lah lebih ekstrim kan. Cuma yang ni kita training dengan orang-orang komando jugalah. Dia training dari segi self defense dengan kau defense orang VIP. Betul. Termasuklah untuk bersedia berkorban untuk VIP. Ya, betul. Sebab bodyguard ni dia ibarat insurans untuk VIP yang dia jaga. Dah lah dia pun susah dapat insurans, dia pula kena jadi insurans untuk majikan dia. Sebab bodyguard obviously memang tak boleh apply insurance kan? Susah nak dapat. Boleh tapi mahal kot. Ya, maybe. Yelah sebab kerja yang berisiko kan, macam bomba kan. Satu lagi lah aku nak tanya, bayaran dia lumayan tak jadi bodyguard? Kalau awam biasalah standard kerajaan kan. Tapi kalau swasta, maknanya dia lepasan syarikat security. Dia boleh demand lah gaji dia berapa. Ada yang boleh dapat belas-belas K, ada yang 15, 20K pun. Depends on majikan. Prinsipal yang kita jaga. Yelah. Biasanya ada juga yang bekas-bekas bodyguard awam, maybe dia lepasan UTK, squad khas, gerak khas. Bila dia pergi ke swasta, maybe dia jaga sultan ke, dia jaga politician yang memang high risk ke kan. Ada boleh demand lah gaji dia berapa. Kau dibenarkan bawa pistol tak? Ya, dibenarkan. Dia ada lesen lah. Ui, cool tu aku rasa kerja tu. Tapi kau umur berapa tu kau kerja tu? 20 lebih lah? Start 25, 26 macam tu. Apa? Aku umur 25 aku tak terfikir pun nak kerja macam ni. Macam mana kau boleh terfikir nak kerja macam tu? Ke waktu tu kau memang random rasa nak jadi bodyguard ke? Ada ilham yang kau dapat ke? Tak juga, sebab terpaksa. Terpaksa Lagi-lagi PKP memang mendesak diri ni untuk asalkan halal je. Okay. So apa sebab kau berhenti jadi bodyguard? Sebab berhenti sebenarnya ada satu isu yang susah sikit nak cakap sebenarnya. Tapi saya ringkaskan. Ada musuh kepada majikan serang lah. Saya dapat acid splash. Tu je lah yang saya boleh cakap. Teruk kan? Ya. Jadi dapat babasan. So kau punya majikan tu dapat kena acid tak? Tak. Sakit tak weh kena acid? Kena tu tak sakit. Rasa pedih-pedih panas je lah. Pedih-pedih panas? Rasanya kalau kena air panas tu lagi sakit. Okay. Oh ya yeah. Kena air panas tu lagi sakit. So bila sakit tu datang? Sakit tu datang bila kena pergi hospital. Doktor kopek semua. Aduh, dia tak nak merebak kan? Sebab dia dah jadi chemical burn, dia dah macam plastik yang melekat. So nak tak nak doktor cakap kena kopek, buang, kalau tak nanti dia jadi kuman. So dia bukan saja kopek kulit, dia kopek sekali isi yang infected. Ya. Gila weh. Umur dia ni 8 bulan. Dia jadi parut kekal Jadi parut kekal. Nasib baik dekat tangan, bukan dekat muka. Tangan nampak macho lah. Sebenarnya nampak macho lah. Kau tengok, ada parut ni, mesti ada sejarah ni. Tapi kalau kat muka, kalau tak boleh buat apa lah. Lagi nampak gangster lah. So itu sebut sedikit kan, kau cerita dia punya faktor kerja. Memang betul, faktor kerja kita ni boleh jadi pengaruh kita punya hair loss. Orang kata hair loss ni ada dua faktor. Faktor pertama memang betul lah genetik. Faktor kedua, dia tak ada masalah genetik, tapi dia ada masalah stres. Stres ni memang faktor stres ni memang boleh mengundang hair loss tu jadi lah. Even korang tak ada genetik hair loss pun boleh dapat. So korang lelaki-lelaki kat luar sana, kalau korang rasa stres tu, cuba control stres tu. And look at the bright side, look at another perspective of life. Kalau kerja tu terlalu stres, tak worth it tau. Kalau korang rasa boleh let go lah. Cari kerja lain. Banyak lagi kerja lain betul kat luar sana. Betul. Rezeki kat dalam dunia ni sangat luas, betul tak? Betul. And so sekarang kau buat apa? Sekarang ni full time affiliate. Full time affiliate? Full time? Ya, full time. Serius Serius. So okay lah, ni aku beritahu kalau terus terang, kita orang Jambang Solution kan, kita orang first time tau
dapat affiliate macam Saidku ni. Gila weh, dia punya kau punya penangan kan. Kita orang packing macam orang gila kat office. Mungkin memang betul daripada video-video kau lah yang mostly dekat dalam TikTok yang kau buat affiliate tu kan. Aku cakap dekat aku punya team, inilah contoh influencer. Dia influence. Dia boleh bagi tahu orang apa cara pakai produk yang betul. Dia ajar orang macam mana cara gunakan produk ni kan secara detail. So memang macam orang gila lah kita orang. Kau ada rasa tempias tu tak? Ada juga. Terlampau ramai yang tanya. Sebab saya sebenarnya banyak audience yang masalah hair loss. Betul. Kita bukan orang lelaki je, orang perempuan pun terlampau banyak yang tanya. Betul. Berkenaan. Tapi kita bagi tahu, kita tak bias lah. Kita bagi tahu dengan cara guna, apa side effect dia, apa yang akan berlaku. Kita tak lepas tangan lah. Dan sebab kita affiliate, saya sini pun bukannya seller. Sepatutnya kalau orang datang PM kita just tak layan pun tak apa kan. Tapi boleh. kita Dia redirect kat seller kan. Tapi kita fikir tanggungjawab kan, sebab kita pun nak pergi lama kan. So kita reply lah satu-satu. Inilah dia affiliate yang betul. Kalau korang nak jadi affiliate, korang kena adapt benda tu. Cuba korang bagi after sale service. Contohnya affiliate tu dah beli, korang just keep in touch ke. Sebab aku buat live, banyak customer dalam live, banyak viewer dalam live tu, dia cakap saya beli daripada Saidku, saya beli sini macam ni. Aku macam bagus juga Saidku ni consult dia punya viewer dia, pembeli affiliate dia. Bagus lah benda tu, supaya orang tu akan keep on contact dengan kau kan, engagement ada lah dengan buyer tu. Kau bukan buat affiliate kita orang pun punya produk je kan, benda lain pun ada kan. Betul. Tapi mainly Minox ni lah kan. Ya, betul. Dia sebenarnya lebih kepada sharing apa yang berkesan pada diri saya. Kan? As long as benda tu boleh bagi benefit, kan, tak kira lah produk tu murah ke mahal ke, janji ada kesan, bukan menipu, memang aku sharing je. Kau kira dah berapa lama kau full time affiliate? Belum setahun lagi. Belum setahun lagi. Tapi berbaloi Berbaloi. Sebenarnya hujung-hujung sebelum berhenti tu pun memang dah start sikit-sikit tapi tak nampak. Tapi betul-betul all out bila dah tu duduk baru dia datang drive dia tu. Itu panggil apa ni, kita punya hustle tu tiba pakai laju lah. Betul. Aku pun cakap juga dekat, kalau aku buat live, kalau aku buat content ke apa ke, aku always beritahu dekat buyer, jadi pembeli yang bijak, jadi pembeli yang tahu apa yang korang beli. Jangan main beli je. Kalau korang main beli je, korang beli minyak kemiri, korang beli minyak buah keras, korang tengok apa seller tu cakap, lepas tu korang beli terus. Jangan macam tu. Sebelum beli, study dulu. Betul. Apa benda yang korang beli tu, berfungsi ke tak berfungsi. Barulah aku suka pembeli yang bijak. Aku suka berborak dengan pembeli yang dia tahu apa benda yang dia beli. Betul. Faham tak kat situ kan? Bang, Minox ni kalau gatal macam ni, bagus. Dia bukanlah dia tak tahu, dia beli tapi dia tak tahu ada side effects. Betul. Dia tak tahu benda ni kena pakai berapa lama, apa semua kan. So untuk Jambang Hood episod ni memang lain sikit lah. Sebab Saidku dia bukan saja pakai dekat jambang, dia pakai dekat rambut dia sekali. Kau ada gambar rambut sebelum? Ada. Nanti kau bagi aku. Baik. So ini gambar Saidku waktu hair loss. Ini korang boleh tengok dalam live ni sekarang ni lah. Memang aku kalau tengok depan mata memang dah tak nampak hair loss dia. Rambut dia pun dah nampak okey. Ni kau dalam plan nak blur ke? Tak ada lah. Macam mana? Ada plan nak blur ke? Blur panjang? Panjang. Ada plan. Bagus. Aku lain support. Macam Abang Garin punya. Aku support. Memang tebal. Dan saya bukan sahaja pakai dekat rambut, juga pakai dekat kening. Kening ni ada kesan aksiden. Hilang dah separuh. Okay. Baru nampak. Hilang dah separuh. Memang bertahun-tahun dah tak ada. Oles 2-3 bulan dah naik.
Oh. 2-3 bulan je kau tengok. So kening pun boleh. Ada Konsisten orang je. ada juga yang apply kat dada lah apa semua. Aku kalau korang tanya aku kat dada ni boleh je. Cuma tak nampak. Siapa yang nak tengok dada kau berbulu kan? Paling kurang pun isteri kau je yang tengok. Kita nak bagi benda yang semua orang nampak. Yang orang awam boleh tengok kan. So dekat muka lah, utamanya kening, rambut, misai, jambang. Tomboy dekat US pakai apply untuk dapatkan jambang. Ada. Proven. Ya. Tumbuh. Tapi dia suntik sekali testosteron booster kan. Betul. Sebab dia tak ada hormon testosteron. Itu kelebihan untuk orang lelaki. Kita dah ada hormon testosteron tu. Kita just kena apply Minox je untuk tumbuhkan jambang. Sebab tu orang kata, "Bang, mana boleh tak ada genetik jambang tumbuh jambang?" Siapa kata? Study balik apa faktor-faktor jambang tu tumbuh. First, obviously genetik. Kedua, kita punya hormon. Even kau tak ada genetik jambang tapi hormon kau ada hormon DHT, kau ada hormon testosteron yang tinggi, kau boleh tumbuhkan jambang. Betul. Itu faktor untuk dapat jambang adalah testosteron kita. So waktu aku tanya kau lah, waktu raya itu macam mana family kau jumpa kau yang berwajah baru? Dia orang semua terperanjat lah. Dia orang semua macam, "Uish, kau dah ada jambang kan?" Family kau tak ada jambang kan? Tak macam adik-beradik kau. Dalam adik-beradik saya seorang je ada jambang. Sebab pakai Minox. Sebab Minox. Sama lah. So terkejut lah diorang kan? Mesti. Diorang mesti terkejut punya. Dia kalau tengok depan-depan ni paling senang nak jual tu. Paling senang nak racun tu kan. Diorang tanya pakai apa ke, kau beritahu ke kau sorok-sorok? Diorang pun ada juga follow dekat TikTok kan. So diorang dah biasa kan. Tahulah. Diorang dah tapi sepupu-sepupu lah banyak tanya kau pakai apa kan. Aku nak beli juga lah. So kau bagi tahu lah benda apa kau pakai? Bagi tahu lah. Kita bagi tahu dengan ilmu lah. Bagus. Ada orang tak bagi tahu, ada orang dia pergi kelentong je lagi member tu. Aku awal dulu aku tak bagi tahu. Kan bila orang tanya, "Pakai apa weh? Asal ada jambang?" Aku memang macam ni. Padahal pakai Minox. Ada orang jenis tak nak cerita. Tapi lama-lama lepas tu kita nak buat bisnes apa semua, kena bagi tahu lah kita pakai apa. Betul. Aku tengok dekat TikTok kau bukan saja buat konten apa ni? Hair loss dengan jambang, kau buat konten weight loss sekali lah. Ya. Kau dulu berat berapa? Asal 106 kilo. 106 kilo. Sekarang? Sekarang 70 kilo. Hui. Apa rahsia dia? Ini pun sebenarnya turun naik. Turun naik sebab tapi 70 jauh tu weh. Sebenarnya kilo hari tu pun dah naik 80 sebab nak try buat bulking lah. Untuk apa ni gym journey kan. Lepas tu bulan puasa hari tu hit buang 10 kilo. Cara ni tak sihat tapi normal lah untuk atlet. Tapi kita just nak cabar diri, nak tengok sejauh mana boleh potensi diri kan, boleh hit. So boleh lah? Boleh. Apa caranya? Caranya first kali mental memang kena kuat lah. Tak makan nasi? Makan nasi juga. Okay. Cumanya kita perlu ada ilmu sikit lah. Mana yang perlu dikurangkan, kurangkan carbs, lebihkan protein, lebihkan fiber, nutrition lah perlu. Okay. Kalori deficit lah bukan lah? Kalori deficit ya juga. Dia setiap apa yang kita buat, kalau kita nak weight loss mesti kena kalori deficit lah. Kalau tak deficit, kita punya kalori memang tak boleh turun. Aku inspired dengan dia punya TikTok. Kalau kau ada 2 TikTok kan? Ada 2 TikTok. So TikTok mana yang kau prefer untuk orang follow? Dia yang Seiku. S-E-Y? S-A-Y-Q-U. Q-U. Korang boleh follow dia punya TikTok. Sebab aku inspired lah. Sebab ni adalah contoh personal development, character development. Dia buat weight loss, dia buat atasi rambut dia yang gugur, dia tumbuhkan jambang, dia main gym. So benda ni aku suka follow kat TikTok orang-orang yang buat benda-benda macam ni lah. Benda ni, sebab benda ni sangat susah gila untuk korang buat. Dia perlukan consistency, dia perlukan disiplin. Susah tau. Kita tengok, sebab tu lagi, kalau kita tengok tu best, sebab benda tu susah nak buat. So
kau pun buat affiliate dengan benda-benda yang kau lifestyle kau kan. Ya, betul. Affiliate benda-benda berkaitan kan. Untuk customer-customer yang selalu tanya kau, bang, pakai Minox kat rambut ni kena pakai berapa lama? Nanti stop pakai Google ke? Apa jawapan kau yang standard untuk dorang, bagi dorang faham? Okay, untuk rambut ni sebenarnya dia depends on genetik juga. Dan selain daripada tu berbalik kepada kita punya konsistensi. Tapi benda first kali yang saya biasa bagi tahu pada orang yang tanya berkenaan rambut, apa yang akan berlaku sekiranya kita pakai minoxidil, first kali saya akan bagi tahu buat research dulu, buat kajian dulu, dan paling terbaik dapatkan consultation daripada doktor dulu. Kita kena tahu apa masalah punca sebenar rambut kita gugur. Kalau kita dah dapat jawapan yang sebenar, sebab ada orang ada alopecia areata, ada orang dia ada male pattern baldness. Sebenarnya saya sendiri pun dah pernah makan dah finasteride, dah pernah makan minoxidil yang oral punya, oral minoxidil punya. Dan itu menjadi punca salah satu sebab weight gain. Berat naik. Berat naik, depression. Oh yelah. Oral minoxidil. Lepas tu finasteride pula membuatkan saya jadi ada masalah-masalah dalaman. Memang tak semua orang alami lah. Seperti mana doktor sini pun bagi tahu 0.01% sahaja yang kemungkinan akan berlaku antara side effect finasteride tu. Tapi saya personally memang rasa libido effect tu memang tak nak naik kan. So kita perlu ada ilmu lah. Kita kena buat research sikit, kena buat kajian sikit. Sebelum kita pakai minoxidil, kita kena tahu berapa tempoh, berapa masa yang kita kena ambil. Ada orang 6 bulan, ada orang 3 bulan dah dapat result. Ada orang ambil masa setahun. Saya sendiri 8 ke 9 bulan baru nampak rambut tu betul-betul menebal. 8-9 bulan dia tak macam jambang. Sebab rambut kita ni dia melibatkan isu hormon. Kita punya DHT hormon. Kalau tak ada masalah tu, maybe lagi cepat. So dia depends on genetik, konsistensi dan masalah yang kita hadapi sebenarnya. Kalau bukan masalah tu, rasanya tak ada. Sebab kening tu cepat dapat. Tapi kita perlukan kajian. Kena buat kajian sikit lah. Kalau nak cepat, saya biasa cakap orang senang je. Nak cepat, pergilah tanam. Pergilah tanam. Tapi kalau rasa macam ada risiko lah, duit pun kena banyak kan. Risiko sakit. Mana ada yang tak sakit ni semua tipu bayar. Itu yang aku cakap tadi tu. Jadi pembeli yang bijak, tahu apa yang korang beli. Tahu apa yang korang beli. Study dulu apa benda yang korang nak beli tu. So kau ambil ubat-ubat tu semua kat KK Klinik Kesihatan Kerajaan ke dekat ni hospital swasta? Mula-mula ada ambil juga dekat hair clinic lah. Hair clinic dengan doktor-doktor yang terkenal juga. So bila mahal lah weh. Mahal Benda tu kena konsisten kan. Makan memang kan? Kena konsisten. Sebab dia nak kawal kita punya hormon. Dia kena makan sentiasa kan. Betul. Lepas tu pening-pening lalat lagi, tak naik lagi. Tak boleh lah. Pening-pening lalat tu okey lagi, yang tak naik tu yang kita tak boleh tu. So apa alternatif kau untuk suplemen untuk kontrol DHT? Gym. Banyak buat body weight lifting lah. Kaki. Memang kena push kaki kau. Dia meningkatkan kita punya testosterone level. Enhancekan lagi lah kita punya testosterone tu. So dia balancekan balik lah. Ya. Kau ada tak makan macam saw palmetto ke, ada tak? Orang kata saw palmetto dengan pumpkin seed oil boleh reduce kita punya hormon DHT kan. Kau ada consume? Ada consume, tapi tak sekerap pakai Minox. Just consume, kadang-kadang ambil, kadang-kadang tak ambil. Tapi kita tahulah dia punya benefit tu. Bagus lah. Sebab ada juga kajian yang mengatakan as long as kita boleh maintain dengan Minox, sebab rambut kita ni memang akan gugur setiap hari. Cuma kita tak tahu berapa banyak sebab kita tak tengok. Kadang-kadang sikit, kadang-kadang banyak. Tapi kalau kita boleh maintain minoxidil tu setiap hari, ataupun ada orang yang rambut dah lebat, dia just nak kurangkan dos. Kadang-kadang maybe dia terlupa, ataupun dia memang nak kurangkan dos,
maybe satu minggu tu dia boleh ambil 3 ke 4 kali sahaja dalam seminggu. Tanpa DHT blocker, still rambut dia tu pun boleh maintain dengan minoxidil tu sendiri. Yalah, dia sebaiknya korang cuba cuba satu treatment yang tidak memerlukan consume. Sebab bila consume ni, korang kena tahu dia mesti akan ada long term side effect. Buah pinggang korang, dalaman korang, tak kira lah dalaman ni macam-macam lah. Buah pinggang, libido, kita punya stress kita kan. Dia stress tu betul-betul depression tu sebabkan kita punya hormon testosteron kita tu drop. Dia dropkan hormon testosteron kita tu, depression. Sebab tu orang yang high testosteron dia full of confidence, dia tak depressed. So bila kau dropkan kau punya testosteron, automatic dia akan jadi depressed. Kau akan fogging kepala, kau fogging lah apalah kan, tak boleh fikir problem solution lah. Itu memang lumrah orang lelaki ni. Sebenarnya kita ni ada kelebihan bijak sebenarnya, tapi bila kita nak ubah benda tu, mesti akan jadi something bad dekat badan kita. Contohnya macam lah, depression lah, stress lah. So cuba cari something yang bukan consume. Contohnya macam Minox Apply lah. Minox Apply. So Minox Apply ni side effects dia tu hanyalah selagi mana kita pakai. Once kau stop, dah tak ada dah side effects dia tu, macam gatal-gatal. Macam kau ada tak gatal-gatal pakai Minox kat rambut? Mula-mula ada, tapi lama-lama dia dah serasi yang kulit. Dia dah tak nak keluar dah side effect. Adapt lah. Dia dah balance lah. Kau pakai macam mana rambut? Pagi malam ke? Sebab kau pakai rambut dengan jambang kan? Betul. Kau pakai macam mana Minox? Pakai sama je macam jambang. Kadang-kadang mula-mula tu memang fasa struggle lah. Tapi struggle ni pun sebenarnya mindset. Ada orang kata leceh ni semuanya mindset. Okay. Pakai je satu hari 2 kali. Pagi 1 ml, malam sebelum tidur 1 ml. Lepas tu nanti bila dah lebat, dah 6 bulan ke atas, slowly lah. Kadang-kadang malas sikit kan, satu hari maybe sekali je 1 ml. Kadang-kadang ambil pagi, kadang-kadang sebelum tidur. Tapi at least sebelum tidur kena ambil lah. Kena pakai lah, kena oles. Maknanya sebelum tidur tu kau apply kat rambut dengan jambang? Ke rambut je, ke jambang je? Dua-dua sekali? Dua-dua. Betul lah tu. Kita ni manusia tau. Akan ada hari kita rasa macam malas lah. Akan ada hari kita terlalu busy lah, tak boleh malas nak apply ni. Tapi cuba sekurang-kurangnya sehari sekali. Takkan sebelum tidur pun korang busy, betul tak? Mesti ada masa dulu nak masuk toilet, cuba gigi ke apa kan. Apply lah Minox sekali sebelum tidur. Jadi yang sebagai rutin harian lah. Jadi sebagai rutin harian. Selagi mana korang nak, kalau korang rasa nak rambut tu kan, pakai lah. Kalau korang dah rasa macam tak nak rambut, nak kahwin lah, dah tak ada siapa lah aku nak attract, tak payahlah apply. Embrace. Dia hair loss ni ada dua je. Sama ada kau embrace dengan kebotakan ataupun kau embrace nak atasi benda tu. Biasanya orang usia macam Saidku ni 29, muda lagi, tak naklah nampak hair loss tu. So dia ada usaha untuk kembalikan balik rambut dia. Tapi kalau maybe kat luar sana ada orang yang umur dah 50 kan, 45 ke apa ke, tapi hair loss, biasanya dia embrace dia cara lain. Embrace dia nak let go ke. Dia nak biar botak. Memang lumrah lah manusia. Selagi lagi kita tua, rambut makin kita nipis, facial hairs makin banyak. Dia vice versa dengan jambang. Rambut dengan jambang makin kita tua berbeza. Rambut makin mundur ke belakang. So kalau korang masih muda lagi, recommended lah ambil Minox ni, pakai untuk kat rambut, atasi korang punya hair loss tu. Tapi kalau korang banyak duit, tak nak mah. Betul. Kita ni besok pun kita tak tahu nak makan apa. Betul. Dia sebenarnya kita ni makin lama makin tua. Tu je sebenarnya. Kan? Kita carilah solution apa nak kena buat. Jangan kecam orang. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita tak sedar kita ni makin tua kan. Betul. Apa lagi benda yang kau pakai sebelum kau jumpa Minox? Huish, macam-macam. Tapi waktu umur 11 tahun dulu, yang dah pernah
pakai dekat muka ni sebab waktu tu tak ada masalah hair loss lagi. Okey, Tapi jambang. nak jambang tu, nak ada janggut tu kan. Darah keluar. Ui, mana kau dapat? Kita belajar kan, tengok budak-budak nakal dulu kan. Dapatkan kelawar kan. Cari kelawar dekat pokok pisang. Lepas tu Ekstrim lah. kau Ambil darah dia. Lepas tu setiap kali raya korban kita attack mana-mana rumah yang sembelih kambing. Sebab apa? Darah dia tu panas lah. Ada orang kata apa ni, protein apa semua kita sapu. Dia tak jadi juga. Last buah kemiri. Bukan yang kita ambil mana-mana founder yang jual, tak. Kita ambil proses sendiri. Cari buah keras sama buah kemiri tu kan. Kita ketuk dia sampai keluar minyak ah. Sapu. Tak jadi apa. Rupanya bila kita belajar, kita research, sebenarnya macam minyak-minyak kacang ni kan, buah kemiri apa semua, dia hanyalah untuk menjaga ataupun mengenhancekan lagi je. Dia bukan untuk menumbuhkan. Memberi vitamin kan, menyihatkan. Betul. Bukanlah menumbuhkan. Kadang-kadang aku rasa kan, bila ada orang sebut mitos-mitos menumbuhkan jambang ni dengan pakai darah kelawar, darah kambing lah, aku rasa senang cerita. Orang tua tu nak cakap, kau takkan boleh tumbuh. Kau pergi ambil itu, apa tu lah, dia macam nak kelentong kau je. Lepas tu kau pun pergilah ambil kan. Kita pun kenalah kelentong. Sebenarnya memang susah nak tumbuh lah kalau bukan pakai Minox. Minox are the only way untuk tumbuhkan jambang. Betul. Memang macam-macam lah. Sebab tu kalau aku jemput jambang hood ni, aku akan tanya diorang pakai apa sebelum diorang jumpa Minox. Memang biasanya jawapan dia macam Syed lah. Aku pun pakai minyak minyak krim jambang yang famous tu kan. Artis tu kan. Okay. Aku pakai tu Pernah juga. pakai Oh, satu badan dia kata. Tak tahu lah, allergic kot dengan bahan dalam tu. So jambang kau, untuk jambang masih pakai ke dah stop? Masih pakai. Masih pakai. Masih Kau pakai. target kat untuk tinggikan pula lah. Ya betul. Kalau perasan ada sikit kat sini dah start tumbuh ni. Ni semua baru pakai ni. Baru tahun ni, ujung tahun lepas pakai. InsyaAllah hujung tahun ni nanti kita akan update result. Kau punya orang rumah memang okey lah bela jambang? Okey. Orangnya matang lah, insyaAllah. So dia boleh terima. Boleh terima. Biasanya kalau kita tak ada jambang tiba-tiba dah ada. Sebab kau pakai waktu dah kahwin kan? Betul. Usually lah, ini cerita usually lah. Waktu kahwin tu, kau clean shave, dia tak boleh terima. Lepas kahwin tu kau nak bela jambang. Biasanya macam tu. Macam aku kahwin aku dah ada jambang. So bila aku trim, no problem. Bila aku bela, no problem. Tapi kau lain aku. Dia rezeki dia. Anak kau lelaki perempuan? Dua lelaki. Dua lelaki. Dia okey lah. Dia suka main jambang kau? Okey, selalu kena tarik kan. Biasanya kalau ada anak tu, the best part bila kita jadi bapa ni adalah bila anak kita tu main janggut kita lah. Kan? Dia ada satu feeling yang macam tak boleh nak explain lah dekat korang kalau korang belum kahwin dan belum ada anak. Tapi dia satu perasaan yang kau ada aura bapa bila anak kau tu main janggut kau. You know what I'm saying kan? Dia ada satu perasaan tu. Best perasaan tu. So kau ada tak apa-apa kata-kata untuk beginner lah, yang baru nak pakai kat luar sana kan? Yang dia dah baru beli, dia tengok affiliate kau, dia baru beli. Lepas tu dia nak pakai, maybe dia tak ada semangat ke apa ke. Apa kata-kata motivasi kau lah dekat orang? Kena tanya pada diri sendiri balik. Okay. Benda yang paling mahal sekali sebenarnya bukan kita punya investment ke atas sesuatu produk tu. Tapi benda yang paling mahal sekali adalah disiplin. Kita punya konsistensi tu. Kena konsisten setiap hari. Dan jadikan rutin tu, jadikan amalan tu sebagai rutin harian kita. Macam kita gosok gigi, macam kita sikat rambut setiap hari nak pergi kerja. Dan kurangkan terlalu lama tengok cermin. Sebab orang tengok cermin ni nak result ke. Kan? Sebab kita kena fikir, kita nak dapat rambut ataupun jambang sampai bila-bila kan. So kenapa kita nak dapat result yang cepat? Sedangkan kita, pasal tu lah saya selalu cakap ke orang, kena research, kena buat kajian sikit. Sebab benda ni dia bukannya suplemen yang
orang buat semata-mata nak dapatkan duit, tak. Benda ni adalah ubat yang proven, yang dapat FDA approval. So nak kata tak jadi itu mustahil. Benda ni insya-Allah mesti jadi punya. Cuma jadi. Tinggal lagi kita kena konsisten je. So teruskan. Keep lah. Keep honest, my man. So itu kalau korang baru nak pakai, janganlah fikir baru pakai satu botol, bang saya tak tumbuh alamak. Awal sangat, masih awal sangat. Syed 8 bulan baru nampak. Dia untuk rambut ni dia ada melalui fasa dia gugurkan dulu. Rambut yang memang nak gugur tu, Minox tu akan gugurkan terus rambut tu. Korang jangan panik waktu tu. Jangan panik. Oles je. Sebab lepas gugur tu akan tumbuh new hair, baby hair. Baby hair tu after a few months akan panjang. So that's why lepas beberapa bulan baru korang nampak hasilnya tu. So dia ada satu breakdown phase dulu, baru dah dia up balik. Dia macam tu lah lebih kurang. Betul lah, macam saya cakap lah, benda ni adalah investment. Kita invest for the future. So Syed, ini kita punya produk baru, Hero Hige. Alright. Hero Hige ni adalah Minox 5% juga, Make SCLT, and dia ada kelebihan perfume, dia ada wangi, bau dia lebih wangi, and dia mudah apply. Try lah bau. Try bau, lepas tu cuba kau review bau dia macam mana dekat apa? Video. Uish, wangi. Biasa kalau kita pakai Minox kan bau dia macam bau tengik. Sakit hidung kena bau dia kan. Kalau orang yang baru beginner untuk orang yang dah lama pakai, kita dah boleh adapt dengan bau dia. Untuk yang baru pakai dia akan rasa bau Minox tu tengik tau. So that's why kita buat Hero Hige ni. Hero Hige ni bau dia memang wangi. Hero Hige pronounce dia. Hero Hige. Hige tu adalah jambang dalam bahasa Jepun. Okay. So kita dapat inspired daripada situ. Nice. Dia ada satu anime, ada satu karakter anime ni nama dia Shiro Hige. Shiro Hige dalam cerita One Piece. Kau tengok kau layan One Piece tak? Tak. Sama aku pun tak layan juga. Tapi bila ada orang komen tu baru aku tahu benda tu. Dia cakap, "Bang, ni macam Shiro Hige ke?" Aku macam, "Siapa Shiro Hige?" Aku search. Oh, satu karakter dalam anime One Piece. Dia memang ada satu misai panjang. Okey. Misai putih tu. Alright. So nama dia Shiro Hige. So maksud dia adalah jambang putih. Tapi yang peliknya karakter tu tak ada jambang pun, misai je yang ni. So maybe Hige tu dalam bahasa Jepun merangkumi facial hairs lah. Macam misai, jambang, janggut. So ni tak ada kaitan pun dengan Shiro Hige. Hero ni sebab yalah, mostly semua hero ada jambang kot. Korang tengoklah cerita Brothers, hero ada jambang. Korang tengok cerita-cerita Avenger, hero mesti ada jambang. So hero ni biasanya sinonim dengan jambang. Kau nak jadi hero, boleh jambang. Be a man, grow a beard. So ni Hero Hige dah ada dekat semua platform. Kalau korang nak beli kat Shopee ada, TikTok Shop ada, website jambang.com, Lazada, WhatsApp, Next affiliate Beg kuning. Okay, itu saja untuk Jambang Hood kita yang episod ke-12 ni. Nanti kita akan jemput lagi. Aku tahu ramai nak tengok. Kita akan jemput lagi. And so Syed, thank you for coming all the way from Melaka. Kita orang nak datang Melaka sebenarnya, tapi saya nak datang sini, kita orang okey je. Aku boleh je datang Melaka. Kita orang lepas ni maybe nak plan untuk cari lagi jauh tau. Alright. Orang Sabah, Sarawak. So maybe kita akan pergi Sabah, Sarawak lah. Okay. So kita cari satu macam Airbnb ke, homestay kan. Alright. Kita panggil diorang datang. So kita, instead of aku tunggu diorang datang sini, aku pergi sana. Lepas ni lah. Sebab ada lah itu. Yang Sabah dengan yang Sarawak. Dia cakap tak dapat nak datang sini. Yalah, kos tinggi kan datang sini flight lagi, tempat tinggal lagi. So daripada diorang datang sini, aku pergi sana. Kau tunggu aku datang. We are coming next Jambang Hood. So thank you guys. Subscribe, like, follow YouTube Jambang Hood ni.
And kalau daripada TikTok, follow TikTok Seiku. Follow TikTok Abang Karim. SOS, my man. Bye. Ciao. Jambang Hood. Grow a beard. Be a man.